Ya saya. Baru buka ke? Tengah hari dah buka. Oh, niaga rumah Dah lama ke niaga ni? Tahun tak? Tahun. Okey ni. Lepas tu bakar. Lepas tu bakar. Tengok gambar tu macam kuih koci. Ni apa? Ni daging. Daging. Nampak sedap kan? Wah. Semua pakai sambal sama. Cuma apa? Lauk dia. Lauk dia lain. Beza. Ni satu portion je banyak je. Ha. Ni untuk gigit. Oh, gigit yang tu je? Ha. Makan nasi. Boleh. Try. Selalunya makan macam kita potong. Tapi yang macam ni tak pernah lagi lah. Boleh try. Okay. Banyak kan? Okay, terima kasih. Okay, dah dapat dah. Jom kita makan. Ada ayam, daging, cumi, sardin, tongkol. Dia bagi ni lah, cili gigit. So kalau nak pedas, gigit ni. Kita start dengan ni lah, cumi dulu. Yang ni dia cakap apa, cumi, apa nama dia, cumi masin. Tak pernah rasa sotong masin. Ni nama dia apa, roti pula. Nama dia nasi bakar Nusantara. Yo, bau sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya adalah sikit pedas, tapi dia punya sotong dia, sotong dia lah masin. Sotong dia a bit liat. Sotong dia jenis macam ni kot. Sedap. Dia kata kalau nak pedas, cili gigit. Okey, sekarang baru rasa pedas dia lah. Lupa lah pasal kau. Kita share. Makan satu dah kenyang dah. Sardin. This one daging. Oi, cannot. Kenyang sangat. Portion dia banyak sangat. Untuk satu pun dah banyak. I really enjoyed it. Tapi dia agak pedas sikit lah. Untuk yang tak makan pedas, maybe akan rasa pedas tu. Tapi dari segi flavour semua sedap.